Pernah tak anda terfikir pasal cinta pertama yang tak kesampaian? Hari ini kita akan selami sebuah diari pribadi yang akan bawa kita masuk ke dalam kisah Dear Remy. Ini satu penceritaan tentang rasa hati yang terpendam yang merentasi masa dan juga budaya. Dengar ayat ni pun dah terasa kan? Dengan baris-baris puitis macam ni lah. Dia Remy terus bagi kita rasa mood dia. Ini bukan sekadar kata-kata indah tau, tapi ini macam satu janji. Janji yang cerita ni penuh dengan penantian dan kerinduan yang sangat mendalam. Jom kita kenal siapa di sebalik luahan hati ni. Okey, kisah kita bermula dengan seorang gadis dari Cenderung. Dekat sini kita akan berkenalan dengan watak utama kita dan kita akan cuba faham dunia dia yang sangat unik pada tahun 1987. Okey, cuba bayangkan kita patah balik ke tahun 1987. Di sebuah pekan kecil nama dia Cenderung, kita jumpa dengan Ah Ling, seorang gadis Cina yang baru berumur 17 tahun. Dan di hari inilah yang menjadi saksi bisu kepada segala-gala yang dia rasa. Petikan ni terus bagi kita rasa apa yang Ah Ling rasa. Kan? Lepas habis SPM, dia rasa terperangkap dalam bosan. Satu perasaan yang saya rasa ramai antara kita pun pernah lalui. Dunia dia rasa macam kecil sangat dan dia teringin sangat nak sesuatu yang lebih dari itu. Tapi kan, dunia Ah Ling ni sebenarnya lebih kompleks dari apa yang kita sangka. Walaupun dia berbangsa Cina, jiwa dia sangat Melayu. Daripada muzik rock kapak macam Left Handed dengan Search yang dia dengar, sampailah ke nasi lemak Mak Leha yang jadi kegemaran dia. Dia macam hidup antara dua budaya, tapi hati dia mengimpikan satu dunia yang jauh lebih luas. Tapi, hidup dia yang bosan tu takkan kekal lama. Macam dalam mana-mana cerita yang best, akan ada kemunculan seorang jejaka penuh misteri yang bakal mengubah segalanya. Masa kat sekolah baru ni lah, dia bertemu dengan Remy. Dan pertemuan inilah yang jadi titik permulaan kepada satu rasa. Rasa yang dia akan simpan untuk bertahun-tahun lamanya. Perasaan Ah Ling untuk Remy ni, digambarkan dengan sangat indah. Ia bukan cinta pandang pertama yang tiba-tiba datang tu tau, tapi sesuatu yang lebih halus. Macam bunga liar kat tepi jalan. Dia tumbuh perlahan-lahan, kita pun tak perasan, tapi akarnya kuat. Tapi, macam bunga liar yang kadang-kadang tumbuh kat tempat yang salah, cinta mereka ni pun ada halangan dia. Dekat sinilah kita mula nampak realiti yang agak kejam, mula nak uji perasaan dorang berdua. Dan halangan yang dorang hadapi ni bukan biasa-biasa tau. Kita cakap pasal perbezaan bangsa, adat resam yang berbeza dan yang paling berat sekali, tentangan daripada keluarga. Ini semua macam tembok realiti yang tinggi yang cuba pisahkan dua hati yang baru nak berputik ini. Dan inilah bahagian yang paling perit dalam kisah awal mereka. Disebabkan tekanan ni semua, Remy pilih untuk diam. Manakala Ah Ling pula, dengan hati yang dah terluka, dia buat satu keputusan besar. Dia tinggalkan semuanya dan pindah ke Singapura. Perpisahan mereka tu, itu bukan penamat cerita tau. Tapi sebenarnya permulaan kepada satu babak baru yang penuh dengan sunyi. Selama 22 tahun, kisah dorang tergantung macam tu je. 22 tahun. Cuba bayangkan penantian tu. Lebih dari 2 dekad hidup tanpa kepastian, tanpa sebaran jawapan. Selama itulah Ah Ling pendam rasa dia, bawa satu luka yang tak pernah betul-betul sembuh. Garisan masa ni memang tunjukkan jurang yang sangat besar dalam hidup dorang, daripada perpisahan yang menyakitkan tahun 1988 sampailah takdir temukan dorang semula pada tahun 2010. Persoalannya, apa jadi lepas tunggu lama macam tu? Dan selepas penantian yang begitu lama, kita sampai ke kemuncak cerita, sebuah perbualan terakhir. Selepas bertahun-tahun membisu, adakah kebenaran akan akhirnya terungkap? Dan dekat sinilah plot twist yang paling kita tak sangka. Pertemuan dorang lepas 22 tahun ni bukan sebab takdir semata-mata, tapi ia diatur oleh isteri Remy sendiri. Cuba bayangkan emosi yang ada dalam pertemuan macam tu. Dalam pertemuan inilah, segalanya terbongkar. Semua rahsia, rasa bersalah, rindu yang terpendam selama ni akhirnya diluahkan. Satu perbualan yang sangat jujur, mungkin menyakitkan, tapi sangat diperlukan. Jadi, selepas semua pendedahan ni, apa sebenarnya makna kat sebalik surat hati yang tak terkirim ni? Apa yang kita boleh belajar daripada kisah dorang? Pada akhirnya, Dear Remy ni sebenarnya lebih daripada sekadar kisah cinta. Ia adalah sebuah perjalanan yang tulus tentang kehilangan, tentang penerimaan takdir, dan yang paling sukar sekali, tentang mencari kekuatan untuk melepaskan. Dan saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni. Kisah Ah Ling dan Remy ni macam ajar kita yang sesetengah rasa tu tak pernah betul-betul hilang. Jadi saya nak tanya anda,
Adakah cinta pertama tu satu bab yang kita tutup rapat-rapat atau satu cerita yang akan sentiasa jadi sebahagian daripada diri kita? Fikir-fikirkan.